pernahkah anda melihat jam tepat pada pukul 11.11? Atau mungkin anda terlihat nombor plat kereta dengan jujukan 424 dan kemudian melihat nombor yang sama pada resit pembelian anda. Mungkin anda sedang memikirkan seorang kawan lama dan beberapa saat kemudian namanya muncul di skrin telefon anda. Anda mungkin menganggapnya sebagai satu kebetulan yang aneh dan melupakannya. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda itu bukanlah kebetulan? Bagaimana jika ia adalah satu bisikan dari alam semesta, satu mesej yang direka khas untuk anda? Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah satu fenomena yang dikenali sebagai synchronicity, dan ia adalah bukti bahawa anda sedang berada dalam satu dialog yang berterusan dengan realiti itu sendiri. Ramai di antara kita telah diprogramkan untuk percaya bahawa dunia ini adalah tempat yang rawak dan tidak bermakna, di mana peristiwa berlaku tanpa sebarang sebab atau corak. Kita diajar untuk mengabaikan intuisi kita dan menolak pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh logik semata-mata. Dengan menolak isyarat-isyarat ini, kita sebenarnya sedang menutup pintu kepada satu bentuk bimbingan yang sangat mendalam. Satu bahasa yang digunakan oleh alam semesta untuk berkomunikasi dengan kita. Kita mengabaikan jemputan untuk mengambil bahagian secara sedar dalam penciptaan hidup kita. Masalahnya ialah kita seringkali terperangkap dalam getaran ketakutan dan keraguan yang membuatkan kita buta terhadap keajaiban yang sentiasa berlaku di sekeliling kita. Kita mengabaikan dialog ini kerana kita tidak pernah diajar untuk mendengarnya. Fenomena ini adalah isyarat-isyarat daripada matriks kehidupan yang bermakna memberitahu anda bahawa dunia dalaman anda mula selari dengan dunia luaran. Synchronicity adalah penunjuk arah kosmik. Apabila anda mula melihatnya dengan lebih kerap, ia adalah satu tanda yang jelas bahawa anda berada di landasan yang betul. Ia adalah pengesahan bahawa tenaga, fikiran dan tindakan anda sedang harmoni dengan aliran alam semesta yang lebih besar. Fikirkan ia seperti ini. Apabila anda menala radio ke frekuensi tertentu, anda akan mendengar lagu yang jelas. Begitu juga apabila getaran pribadi anda selari dengan keinginan tertinggi anda, alam semesta akan mula memantulkan kembali keselarasan itu dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang bermakna ini. Peristiwa-peristiwa ini seringkali memuncak semasa tempoh perubahan besar ataupun kejayaan pribadi dalam hidup anda. Ketika anda membuat keputusan untuk menukar kerjaya, memulakan hubungan baru atau memulakan perjalanan penyembuhan dalaman, anda sedang mengubah frekuensi tenaga anda. Sebagai tindak balas, alam semesta akan memberikan anda isyarat-isyarat ini sebagai tanda galakan, seolah-olah ia berkata, "Teruskan, anda berada di jalan yang benar." Kunci untuk mengalami fenomena ini adalah dengan membuka diri kepadanya. Semakin anda memberi perhatian dan mengakui kewujudannya, semakin kerap ia akan muncul dalam hidup anda. Ini adalah dialog dua hala. Anda perlu menunjukkan bahawa anda sedang mendengar. Tetapi mengapa kita sering terlepas pandang isyarat-isyarat penting ini? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh program-program yang tersimpan di dalam minda separa sedar. Kebanyakannya terbentuk semasa zaman kanak-kanak kita. Program-program ini bertindak sebagai penapis, menentukan apa yang kita anggap sebagai realiti. Jika anda telah dibesarkan untuk percaya bahawa dunia ini adalah tempat yang logik dan materialistik semata-mata, minda anda secara automatik akan menolak sebarang pengalaman yang tidak sesuai dengan kepercayaan itu. Ini dipanggil perhatian terpilih atau selective attention. Otak anda secara aktif menapis trilion
bit data yang diterimanya setiap saat dan hanya membenarkan anda sedar tentang maklumat yang dianggap relevan dengan program sedia ada anda. Oleh itu, jika anda tidak percaya pada keajaiban atau makna tersembunyi, anda secara literal tidak akan melihatnya, walaupun ia berlaku betul-betul di hadapan mata anda. Cabarannya adalah untuk mengkondisikan semula minda separa sedar ini untuk memecahkan corak pemikiran lama dan membuka diri kepada kemungkinan yang lebih luas. Kita perlu melatih semula otak kita untuk mencari corak dan makna, bukan hanya kebetulan. Ini memerlukan kesedaran dan niat yang berterusan untuk melihat, melampaui permukaan realiti yang kita sangkakan. Jadi, bagaimana anda boleh mula mengubah perspektif anda dan mula mengambil bahagian dalam dialog kosmik ini? Langkah pertama adalah dengan menetapkan niat yang jelas. Mulakan setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya terbuka untuk menerima isyarat dan bimbingan daripada alam semesta. Niat yang mudah ini adalah seperti menghidupkan suis, memberitahu realiti bahawa anda sudah bersedia untuk mendengar. Ini berkait rapat dengan kesan pemerhati atau the observer effect dalam fizik kuantum. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, zarah-zarah subatom berkelakuan seperti gelombang apabila tidak diperhatikan, tetapi bertukar menjadi zarah apabila ada pemerhati. Ini menunjukkan bahawa tindakan memerhati itu sendiri mempengaruhi realiti. Begitu juga apabila anda mula memerhati dan mencari sinkronisiti dalam hidup anda. Anda secara aktif mempengaruhi medan kuantum untuk menzahirkannya. Anda bukan lagi pemerhati pasif tetapi peserta aktif. Mulakan dengan melatih kesedaran anda dalam kehidupan seharian. Perhatikan nombor yang berulang, perkataan yang anda dengar berkali-kali, ataupun haiwan yang tiba-tiba muncul di jalan anda. Jangan terus cuba mentafsir maknanya. Pada peringkat awal ini, tugas anda hanyalah untuk memerhati dan mengakui. Katakan pada diri anda, saya nampak, saya perhatikan. Tindakan pengakuan yang mudah ini mengukuhkan laluan saraf baru di dalam otak anda, menjadikannya lebih mudah untuk anda mengenali isyarat-isyarat ini pada masa akan datang. Untuk benar-benar memahami bagaimana ini berfungsi, kita perlu melihat lebih mendalam ke dalam persilangan antara sains moden dan kebijaksanaan kuno. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa pada dasarnya, segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga. Anda, kerusi yang anda duduki, udara yang anda hirup, semuanya terdiri daripada medan tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran dan emosi anda juga adalah tenaga. Fikiran positif seperti kasih sayang dan kegembiraan bergetar pada frekuensi yang tinggi, manakala emosi negatif seperti ketakutan dan kemarahan bergetar pada frekuensi yang rendah. Prinsip resonans menyatakan bahawa getaran yang serupa akan menarik satu sama lain. Apabila anda menaikkan getaran peribadi anda melalui amalan seperti meditasi, kesyukuran dan kegembiraan, anda secara semula jadi akan menarik pengalaman, orang dan isyarat yang bergetar pada frekuensi yang sama. Konsep ini juga selari dengan prinsip keterkaitan kuantum atau quantum entanglement yang Einstein gelar sebagai tindakan menyeramkan dari jauh. Ia menunjukkan bahawa dua zarah yang pernah berhubung akan kekal terikat, tidak kira sejauh mana jaraknya. Apa yang berlaku pada satu zarah akan serta-merta memberi kesan kepada yang lain. Ini adalah metafora yang kuat untuk hubungan kita dengan alam semesta. Anda tidak terpisah daripadanya. Anda adalah sebahagian daripada jaringan tenaga yang saling berhubung. Perubahan dalam getaran anda akan serta-merta menghantar riak ke seluruh jaringan kosmik dan alam semesta akan bertindak balas. Bidang epigenetik turut menyokong idea ini dengan menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita
boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Ini bermakna kepercayaan dan keadaan emosi anda mempunyai kuasa untuk mengubah biologi anda. Jika ia boleh mengubah dunia dalaman anda, bayangkan apa yang ia boleh lakukan kepada dunia luaran anda. Ajaran-ajaran kerohanian kuno telah lama memahami perkara ini. Falsafah Vedanta bercakap tentang Brahman, kesedaran sejagat yang menyatukan segala-galanya. Mereka mengajar bahawa dunia luaran adalah cerminan kepada dunia dalaman. Dengan mengubah kesedaran anda, anda mengubah dunia anda. Synchronicity adalah bukti yang nyata bahawa cermin ini berfungsi dengan sempurna. Sekarang, mari kita jadikan ini sesuatu yang praktikal. Untuk mengintegrasikan kesedaran ini ke dalam kehidupan harian anda, saya syorkan anda mulakan satu jurnal Synchronicity. Dapatkan sebuah buku nota khas atau buka satu fail digital. Setiap kali anda mengalami satu kebetulan yang bermakna, catatkannya. Tuliskan apa yang berlaku, bila ia berlaku dan apa yang sedang anda fikirkan atau rasakan pada ketika itu. Sebagai contoh, anda sedang bergelut dengan keputusan kerjaya dan tiba-tiba anda terlihat seekor helang terbang di atas kepala anda. Dan pada masa yang sama terdengar lagu di radio dengan lirik tentang kebebasan. Catatkan semua butiran ini. Tujuan jurnal ini pada mulanya bukan untuk mentafsir setiap isyarat secara literal. Tujuannya adalah untuk melatih otak anda mengenali corak dan mengesahkan kepada diri anda bahawa anda tidak berkhayal. Lama-kelamaan, apabila anda melihat kembali catatan anda akan mula melihat tema dan corak yang lebih besar muncul. Anda mungkin dapati bahawa setiap kali anda merasa selari dengan tujuan anda akan melihat nombor 777. Atau setiap kali anda ragu-ragu, anda akan terjumpa bulu pelepah. Ini adalah bahasa simbolik pribadi anda dengan alam semesta. Ia unik untuk anda. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk berinteraksi. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu pengalaman synchronicity yang paling kuat pernah anda alami. Dengan berkongsi cerita kita dapat menguatkan kepercayaan satu sama lain dan menyedari bahawa kita semua adalah sebahagian daripada fenomena yang luar biasa ini. Sudah tentu dalam perjalanan ini akan ada masanya anda merasa ragu-ragu. Akan ada hari-hari di mana langit terasa senyap dan tiada sebarang isyarat muncul. Ini adalah bahagian yang ternormal dalam proses ini. Keraguan adalah ujian kepada kepercayaan anda. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Sebaliknya, akuinya dan kembalilah kepada amalan anda dengan lembut. Lihat kembali jurnal Synchronicity anda untuk mengingatkan diri anda tentang semua bukti yang telah anda kumpulkan. Adalah penting untuk membezakan antara Synchronicity yang benar dan sekadar pengecaman corak rawak. Ahli psikologi Carl Jung yang mencipta istilah Synchronicity bercakap tentang satu kualiti yang dipanggil numinosity. Ini adalah perasaan kagum, terpesona dan rasa bermakna yang mendalam yang mengiringi synchronicity yang tulen. Anda akan merasakannya dalam badan anda. Ia mungkin rasa seram sejuk, rasa hangat di dada atau satu perasaan pasti yang tidak dapat dijelaskan. Percayalah pada sensasi fizikal ini. Ia adalah kompas dalaman anda. Ingat, isyarat-isyarat ini bukan pengganti kepada tindakan dan keberanian pribadi. Alam semesta tidak akan melakukan kerja untuk anda. Synchronicity adalah lampu hijau, bukan destinasi. Ia adalah pengesahan bahawa tindakan yang anda rancang untuk ambil adalah selari dengan jalan tertinggi anda. Ia adalah dorongan untuk anda melompat, untuk membuat panggilan telefon itu, untuk menghantar permohonan itu, untuk memulakan perbualan yang sukar itu. Ia adalah sistem navigasi, tetapi andalah yang perlu memandu kereta. Percayalah pada isyarat-isyarat itu, tetapi yang lebih penting,
Percayalah pada diri anda untuk mengambil langkah seterusnya. Kita sampai ke mesej teras. Anda perlu faham bahawa sinkronisiti sengaja direka untuk menjadi tidak lengkap. Ia adalah kepingan-kepingan puzzle, bukan gambar yang lengkap. Jika alam semesta memberikan anda seluruh peta jalan hidup anda, di manakah letaknya kebebasan memilih? Di manakah letaknya pengembaraan dan pertumbuhan? Tujuan isyarat-isyarat ini bukanlah untuk memberikan anda semua jawapan, tetapi untuk membuat anda terus bertanya soalan yang betul. Tujuannya adalah untuk memupuk rasa ingin tahu, untuk membuat anda terus bergerak, dan untuk menjemput anda mengambil bahagian secara aktif dalam proses penciptaan. Berhentilah mencari makna mutlak bagi setiap simbol. Berhentilah cuba menyusun setiap kepingan puzzle dengan sempurna. Sebaliknya, terima setiap isyarat sebagai apa adanya. Satu dorongan, satu anggukan dari alam semesta. Satu jemputan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri anda. Tujuan komunikasi ini bukan untuk memberitahu, tetapi untuk mengubah. Setiap sinkronisiti adalah cermin yang memantulkan kembali satu aspek perjalanan dalaman anda. Ia menjemput anda untuk menyelaraskan diri anda dengan kebenaran yang lebih mendalam yang sedang cuba muncul melalui anda. Mesej utamanya adalah ini. Anda bukanlah subjek pasif dalam dunia yang gerawak. Anda adalah peserta aktif dalam satu dialog yang berterusan dengan alam semesta yang hidup, bernafas dan penuh makna. Anda adalah pencipta bersama realiti anda. Lihatlah isyarat-isyarat ini sebagai maklum balas, sebagai gema kepada getaran yang anda pancarkan. Gunakannya sebagai panduan untuk evolusi peribadi anda. Panggilan terakhir untuk bertindak bukanlah untuk mencari lebih banyak isyarat, tetapi untuk menjadi keselarasan yang ditunjukkan oleh isyarat-isyarat itu. Hayatinya, bernafas dengannya, bertindak daripadanya. Dengan berbuat demikian, anda secara sedar mengambil tempat anda dalam tarian kosmik, membimbing perjalanan anda sendiri menuju kebangkitan dan pemerkasaan diri.